Guys, finally sneak peek awal manga Boruto Two Blue Vortex chapter yang ke-28 dah pun keluar. So, apa expectation korang untuk dalam chapter kali ni? Secara jujur kan, aku dapat rasakan akan ada sesuatu yang cukup besar bakal berlaku untuk dalam chapter kali ni. Yang mana berkemungkinan besar untuk dalam chapter yang ke-28 kita akan dapat tengok akhirnya Shinju Mamushi akan mula bertindak untuk memburu Eda. Tapi sebelum tu guys, Assalamualaikum Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat-sihat je. So guys, korang excited tak nak tahu sneak peek awal kemungkinan apa yang bakal berlaku untuk dalam chapter kali ni? Aku berani cakap dekat korang semua, refer sneak peek awal untuk dalam chapter kali ni 100% tak akan mengecewakan kita semua. Dan ada kemungkinan kalau akan ada pertemuan awal yang bakal berlaku dalam chapter kali ni. Jadi aku pun dah tak sabar nak sharekan dekat korang semua pasal sneak peek awal chapter yang ke-28 ni. Tapi sebelum tu guys, kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu, okay? Dan kalau korang tengah cari hoodie anime Naruto yang lawa tapi murah, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang ada dalam video ni, okay? Let's go! So, sneak peek awal untuk dalam chapter yang ke-28, kita dapat tengok satu panel yang menunjukkan reaction di antara Boruto, Shikamaru, Inojin, Kashinkoji dan juga Kawaki, yang mana kelihatan Boruto seakan mula bergegas menuju ke tempat pertarungan. Lalu Shikamaru ada cakap, tak guna, tak sangka ianya berlaku secepat macam ni. Manakala Kashinkoji pula balas, inilah namanya takdir, semuanya seakan mula berubah. Sambil itu kita dapat tengok juga reaction untuk Inojin yang turut ada dekat sana. Dan lepas dari itu, Kawaki terus dia cakap, tak guna, tunggu aku dekat sana. So, melihat gambaran awal apakah yang bakal berlaku dalam chapter yang ke-28, aku dapat rasakan panel ni merupakan reaction diorang semua lepas dapat tahu yang Shinju Mamushi dah mula bertindak dan muncul dekat desa Konoha. Diorang seakan tak sangka yang Mamushi akan muncul seawal macam ni. Sebabnya, yelah, kalau kita refer dekat hujung chapter 27 pun, Shinju Mamushi dah mula bersedia untuk ceroboh desa Konoha dengan kelihatan jumlah bilangan Mamushi waktu tu sebanyak 5. Dan diorang sendiri ada cakap, pastikan cakra diorang tak dapat dikesan supaya diorang dapat ceroboh desa Konoha tanpa pengetahuan sesiapa pun. Jadi ada kemungkinan kalau kemunculan Mamushi dekat sana dah mula disedari dan secara tak langsung Mamushi terus bertindak dan keadaan mula tak terkawal. Jadi disebabkan itulah membuatkan Boruto dan Kawaki perlu bertindak segera bagi untuk berhadapan dengan ancaman Mamushi. Aku percaya sangat ancaman Mamushi ni jauh lebih bahaya dari apa yang kita sangkakan tau. Tak mustahil dengan kekuatan yang Mamushi ada, sangat sukar untuk dihalang. Silap-silap nak settlekan satu tubuh Mamushi tu pun perlukan 5 orang Jonin untuk lawan dengan Mamushi. Sebabnya kita kena faham level kekuatan Mamushi tetap akan sama meskipun Mamushi berpecah banyak sekalipun. Jadi benda ni memang cukup membuktikan yang ancaman Mamushi ni bukannya biasa-biasa tau. Dan aku memang looking forward sangat-sangat nak tengok pertemuan di antara Daimon menentang Mamushi. Sebabnya kita nak tengok tahap kekuatan sebenar untuk karakter Daimon bagi melindungi Eda daripada Mamushi. Sebabnya Daimon merupakan role dia sebagai pelindung untuk Eda. Malah aku mengharapkan juga kita akan dapat tengok satu situasi huru-hara dekat desa Konoha akibat dari ancaman Shinju Mamushi serta penglibatan beberapa karakter yang lain bagi untuk handle ancaman Mamushi. Sebagai contoh macam tim 10 ke, Sarada dengan Mitsuki akan beraksi ke, tim-tim yang lain pun aku mengharapkan Masashi Kishimoto akan turut melibatkan dorang juga bagi untuk handle situasi dekat sana. Sebab ancaman Mamushi ni aku memang mengharapkan lebih daripada ancaman Ryo ataupun Matsuri sebelum ni. So, pendapat korang macam mana pula untuk sneak peek awal chapter yang ke-28 ni? Komen dekat bawah.